Hai semua, hari ini kita tengok custom made. Okey, ada dua macam custom made. Satu jenis extend, satu jenis split. Yang extend, plug di sini dia sambung ke holder pertama. Dari holder pertama dia extend ke holder kedua, ketiga. Lagi satu split. Split dia macam plug kat center, dia cabang ke holder pertama, kedua, ketiga. Macam ni. Okey. Jadi kalau customer yang nak custom made, saya minta customer lukis macam ni. Lepas tu bagi tahu yang plug ke holder pertama, holder A, berapa meter panjang. Lepas tu dari holder A ke holder B berapa panjang, ke C berapa panjang dan seterusnya. Kalau split serupa juga. Kalau boleh customer lukis macam ni, bagi tahu dari plug ke holder A, B, C, wire berapa panjang, berapa panjang, berapa panjang. Kalau you nak sampai ke D, E, F pun boleh, tapi selalu kita recommend sampai mungkin 5, 6 cukup lah. You boleh sambung lebih lagi, sampai 10 ke 12 pun boleh. Cuma takut maybe lampu yang belakang sekali, dia macam dia power tak cukup lah, dia supply mungkin tak stable. Dia sepatutnya nyala mungkin macam ni, tapi dia di hujung dia punya power supply tak kuat, tak stable, jadi dia nyala pun macam ni saja. Jadi pakai boleh pakai, cuma mungkin dia tak ada full power lah untuk yang lampu di hujung. So yang jenis extend boleh pakai sampai ke 5, 6, you nak lebih pun boleh. Baik, sampai sini untuk video hari ini. Sekian, terima kasih.